Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Kembali lagi kita untuk video tutorial yang ketiga, tapi tutorial yang empat. Okay, so untuk yang keempat ni adalah kita nak design your live studio scene. Okay, macam sebelum ni saya boleh bagi pelbagai pembayangan dia adalah seperti kita ajar dekat AI brain, otak, dan kemudian kita ajar dia voice, mulut, dan kemudian kita nak macam kita nak tentukan lah apa yang user nampak pula, iaitu scene dia lah, live studio scene. Okay, so senang je. Dia ada beberapa cara sebenarnya yang kita boleh buat. Satu, okay, saya kena detailkan sikit. Saya buat ni. Okay, so satu demo AI live post. Okay. Satu, kita boleh guna cara pre-recorded. Okay, maksudnya pre-recorded ni apa? Kita dah ada live yang kita dah buat sebelum ni, dan kita download live tu. Kalau ada yang tak tahu macam mana nak download live, boleh tengok dekat YouTube lah, ada orang tunjukkan macam mana kita nak download live yang kita pernah buat kat TikTok. Download live tersebut dan kita nak upload balik. Cumanya kita nak daripada live tu ada jawapan based on orang yang komen pada waktu sekarang. Okay, so contoh dalam live sebelum ni Abu tak masuk dan Abu tak komen, tapi live yang sekarang Abu masuk dan Abu komen. So kita nak make sure dalam live tersebut kita jawab soalan Abu tu. Okay, so itulah kegunaan live host ni, AI live host. Okay, satu, kita guna pre-recorded. Maksudnya memang dah ada recorded, dan kita nak live guna yang pre-recorded tu lah. Pre-recorded ni tak kisah kalau live host tu yang tak tunjuk muka ataupun live tu tunjuk muka, boleh je kita guna balik. Okay, cumanya kekurangan dia kalau kita guna pre-recorded ni yang dah memang dia live tu sebut tak tunjuk muka dalam live tersebut. Dia cumanya perbezaannya adalah bila menjawab soalan, mulut tu tak nampak dia menjawab lah, sebab mulut tu ke lain. Mulut dia tengah bercakap benda lain, tapi kita sebenarnya tengah menjawab soalan orang lain. Okay, so dia mute kan audio masa audio video recorded tu, dan pada masa sama dia on kan dia macam ni, dia just on kan jawapan daripada AI, jawapan voice daripada AI tu. Okay, so untuk pre-recorded ni kita boleh guna ada dua cara lah. Satu, faceless, dan juga yang kedua kita guna live tunjuk muka lah kan, boleh tunjuk muka. Okay, so kedua-dua cara tak ada masalah, boleh guna. Okay, cumanya kalau ikutkan waktu sekarang saya punya user ada yang boleh run sampai 2-3 jam sebab akaun dia memang dah strong lah. Ada yang perlu live dalam 1 jam ke 2 jam saja. So kalau tak nanti kena violation dan sebagainya lah. So kena berhati-hati dengan untuk live ni lah. Okay, so ada dua cara untuk pre-recorded. Satu gunakan faceless, satu lagi menggunakan live tunjuk muka. Okay, kemudian kita ada cara kedua, iaitu menggunakan cara kedua adalah avatar live. Okay, avatar live ni macam mana? Maksudnya kita create avatar guna AI, dan kemudian kita buat video AI untuk look atau idle. Okay, so ini kalau kita nak guna avatar lah. Avatar ni maksudnya kita create satu personality. Kalau saya tunjukkan kat sini, segi baru generate tadi. Okay. So ini contohlah satu live host yang saya set up, saya buatkan. Ini gambar avatar yang saya set up. So boleh je nak buat guna muka sendiri pun jadi avatar tu, tak ada masalah. Boleh guna muka sendiri jadikan avatar. Okay, dan kemudian seterusnya adalah live, avatar live, dan kemudian kita boleh juga guna itu je lah dua cara je sebenarnya. Satu lagi cara adalah dengan cara kita buat faceless live AI.
Okay, cara faceless live AI ni maksudnya kita ada rotation punya platform dan ada produk yang pusing-pusing sebagainya. Produk tu pun kita boleh buat menggunakan AI video je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi kita dalam So itulah faceless live AI. Okay, so dalam video ni saya akan tunjukkan mungkin ketiga semua cara yang ada, kecuali untuk faceless live AI je sebab dia lebih kurang sama je macam avatar live. Okay, saya akan gunakan untuk pre-recorded. Sekarang saya tunjukkan faceless lah sebab lebih natural. Kalau tuan-tuan nak guna yang live tunjuk muka tak salah, cuma dia akan nampak masa menjawab je nampak awkward. Maksudnya dia jadi macam orang lain yang menjawab soalan tersebut. Ataupun kalau tuan-tuan nak guna suara live yang sama, dia akan nampak macam orang tu jugalah yang menjawab, orang yang dalam live tu menjawab. Okay, so contoh satu, kita akan gunakan pre-recorded. Saya dah ada satu pre-recorded yang faceless yang saya dah download daripada klien saya. Okay, so mana video saya? Okay, ni. So ni adalah live yang kita buat, yang hasilnya ni dapat 8,000 dalam masa 4 jam. Okay, so daripada live yang ni, macam mana kita nak editkan dia sebagai sebagai apa? Sebagai kita punya live untuk AI live host ni. Senang je, saya ambil video ni. Okay, saya buat file baru supaya mudah saya cari. Dan saya copy paste je lah. Okay, so ini adalah video pre-recorded saya. Yang ini faceless. Okay, dan kemudian suara dia saya dah clonekan dah dekat Eleven Lab. Suara live host yang dalam ni saya dah clonekan dah dekat Eleven Lab. Nama dia Melih Syaiji ni. Tak ada gunung terlalu tinggi untuk didaki. Semua butuh kunci kesabaran. Dengan Melih Syaiji 2 ni lah, sama lah. Mungkin yang ni lebih cantik sebenarnya voice dia. So bila dekat sebelum ni saya tunjukkan dekat Voice Studio. Okay, saya nak gunakan nama, saya letaklah nama dia Nur Seller Soft. Kat sini saya masukkan voice ID dia. Okay, copy voice ID. Okay, so ini adalah live host saya yang saya akan gunakan untuk buat masukkan dia menjadi suara ni, suara live host tu akan menjawab soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so macam mana saya buat? Saya save dulu, save live host ni. Dah save. Okay, dan kemudian dekat live studio, tidak, betul-betul dekat live studio. Okay, so dekat tadi saya buat dekat Mirai, dekat Nosella. Sebabkan okay, untuk web app kita tak support untuk masukkan dia punya live tu dekat sini. Kita perlu download apps. Okay, saya guna MacBook lah. Jadi saya pilih, saya refresh dulu. So saya dah save. Okay, so Mirai dah ada dekat apps ni. Apps ni sama je, dia sama je paparan. Cuma tuan-tuan download dan tuan-tuan login. Dan kalau tuan-tuan pergi pada bahagian live studio, dia akan ada paparan ni. Okay, so dekat Nosella ni saya dah masukkan dah video dia. Okay, contoh ni video dia dari 2 jam. Okay, saya masukkan 2 jam video dia. Dan kemudian okay, untuk pre-recorded yang belakang ni saya dulu. Tak apa. Okay, so kita dah masuk live studio. So saya dah pilih live host tadi yang saya dah setkan dah. Live host ni tadi kalau tuan-tuan tengok tadi dekat voice studio dia, saya dah setkan suara yang saya nak, suara live host tersebut lah. Jadi dekat live studio saya pilih Nosella sebagai live host saya. Dan kemudian dekat scene, tuan-tuan ambil video yang pre-recorded tadi. Okay, tadi video tadi lebih kurang 2 jam lebih, saya letak 2 jam je. Kalau tuan-tuan ada lagi video lain yang dah recorded, tuan-tuan tambah je video kat sini. Dan kemudian pada promo audio mode, okay, saya pilih audio from video. Maksudnya kalau saya pilih voice studio audio kan ni, saya akan guna voice daripada audio promotion yang Nur punya. Ni audio dia yang untuk Nur. So kita dah generate yang Nur punya, dia akan guna audio yang ni. Tetapi kalau dekat live studio, kita setkan audio from video. Maksudnya dia akan ambil audio yang ada dalam live tersebut saja.
dia tak akan ambil audio daripada luar. Okay, so inilah kelebihan dia bila kita ada sistem ni. Kita boleh setkan kita nak audio yang sama ataupun audio yang AI yang buat. Okay, so audio from video, cumanya bila answering in a question, the video keep playing, video ni akan keep bermain, tetapi audio yang daripada video ni akan mute, akan tutup, dan hanya suara yang menjawab soalan saja yang keluar. Okay, so ini contoh lah kan. So daripada sini tuan-tuan boleh nampak lah bayangan dia. Contoh kalau di video pre-recorded ni adalah video orang bercakap, jadi orang bercakap tu dia akan mute, dia tak ada suara keluar, tapi dia tengah bercakap lagi, cumanya suara yang menjawab tu saja suara yang menggunakan AI. Okay, saya akan tunjukkan demo nanti, so tuan-tuan boleh tengok lah nanti apa yang jadi. Okay, so untuk first saya akan tunjukkan fungsi audio from video ni, dan kemudian saya nak set up sikit, saya nak bagi cantik. Sebab apa? Sebab kita nak apa yang kita nampak kat tepi ni, example preview ni, inilah apa yang viewer kita akan nampak nanti. Okay, so dekat sini saya boleh saya pergi pada bahagian klip, saya boleh masukkan klip dia. Okay, so contoh bila ada orang tanya pinggan beg apa, contoh beg nombor 2, beg nombor 2 kita tiba-tiba ada dia, sebab saya punya produk ni ada banyak SKU, yang tu tiba-tiba ada cawan. Okay, macam mana kita nak buat supaya cawan yang timbul, video cawan, contoh kita ada video yang cantik berkenaan cawan tu muncul dekat skrin ni. Senang je, tuan-tuan pilih bahagian video, contoh contoh ni video kita dengan cawan. Ni cawan. So dia akan naik kat sini. Okay, so ini adalah cawan. Contoh kita nak promote cawan, tulis cawan. So itulah. Jadi dia akan muncul dekat tepi ni. Kalau tuan-tuan tengok kat sebelah ni, tuan-tuan nak adjust dia punya kedudukan, positioning dia semua boleh adjust. Nak besarkan, nak kecilkan ke boleh. So boleh guna yang ni. Okay, so itulah kelebihan kita punya sistem. Okay, kita boleh adjust dan sebagainya. Okay, so ini untuk klip. Kalau kita nak masukkan klip banyak-banyak, kita boleh masukkan lagi. So saya akan tunjukkan lagi lah nanti apa kelebihan kita punya sistem kita yang lain. Okay, ini untuk klip. Okay, untuk klip saya nak biarkan, contoh kalau tuan-tuan ada klip, sebenarnya klip ni dia untuk satu cawan je. Kalau contoh tuan-tuan nak tulis kat sini promosi. Okay, so dia akan naik promosi kat sini, dan tuan-tuan boleh masukkan video yang ada, video yang tuan-tuan dah create yang memang dah convert. Video tu dah convert, dia sebagai video pun dah convert. Jadi tuan-tuan boleh masukkan dekat sini untuk macam orang nak cuci mata sambil dengar live ni, dia nak cuci mata dekat video kita. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, seterusnya adalah kita boleh pergi pada bahagian trigger. Okay, ni saya tunjukkan satu persatu lah. Apa yang ada kat atas ni adalah benda yang kita setting dekat live studio. Trigger ni pula adalah contoh kalau ada orang komen, contoh dia komen dia nak tengok beg nombor 2, macam saya cakap tadi, dia nak tengok beg nombor 2. Kita add trigger keywords, maksudnya beg 2, ataupun kita koma cawan, ataupun koma teko, apa-apalah. So contoh ada orang masuk komen dunia live beg nombor 2. Dalam beg nombor 2 tu dia akan terus play video yang kita set kat sini. Contoh saya nak play video yang ini juga, so dia akan terus play video yang ini. Okay, so tak perlu. Kalau contoh tuan-tuan nak video tu muncul penuh satu skrin, tuan-tuan boleh penuh kan. Ni contoh dia. Dia play satu skrin terus. So bila ada orang komen beg 2, terus video ni akan play, then dia akan tutup sendiri, dan dia akan sambung lah video ni. Video yang belakang ni takkan berhenti. Okay, so kalau contoh kalau ada orang nak komen cawan, sama juga, bila ada orang komen cawan je, dia akan jadi macam ni. Okay, so itu contohlah kan. So yang seterusnya adalah kita boleh juga kalau kita nak test, ini kalau kita nak set up dia supaya tadi dia kat sini, supaya dia tak muncul full screen, dia muncul skrin kecil je kat sini. So kita boleh adjust juga secara macam ni. Tapi kalau nak full screen, boleh onkan full screen je. Okay, so itu cara untuk kita set up dia trigger. Bila trigger orang komen, dia akan naik video tersebut. Okay, kalau contoh tuan-tuan ada okay, apa fungsi trigger ni? Fungsi trigger ni sebenarnya adalah untuk orang yang jual fashion.
untuk produk-produk fashion. So tuan-tuan dah ada dah, saya yakin tuan-tuan dah mesti dah ada video yang tunjukkan baju dan sebagainya, saiz apa sebagainya, ada belang-belang ke, tunjuk belakang depan kan. So video tersebut tuan-tuan boleh letak kat sini. So dia, baju tu ada dalam beg nombor 3 contohnya, dan baju tu nama dia contohnya nama baju tu adalah Haira, contoh Hajira ke apa kan baju dia. Boleh lah masukkan keywords je, nanti ada orang komen je keywords ni, video tu akan auto pop up dekat luar ni, akan auto pop up naik kat sini. Okay, contoh akan video pop up kat sini. Ni kalau full screen. Kalau tuan-tuan buat tak full screen, tuan-tuan boleh pilih lah nak letak video tu kat mana sebagainya. Okay, so ini contoh. Kalau ada orang komen cawan teko sebagainya, saya biarkan benda ni supaya nanti kita nak tengok apa yang jadi. Dan kemudian untuk events, okay, untuk events pula, ini untuk kita sambut, untuk kita engage dengan orang yang baru masuk, dengan orang yang baru join, orang yang follow. Okay, so bila kita boleh setkan nama dan sebagainya, dan kita boleh letakkan ikon ni. Nanti bila tengah ni, dia akan naik macam ni, selamat datang Aisyah. Okay, so Aisyah tu bukan nama, dia akan naik Aisyah je selamanya. Dia akan detect siapa yang baru masuk, join, siapa yang join terus dia naik, siapa yang join terus naik. So dia, orang yang baru join tu dia akan lebih rasa dihargai. Adalah psikologi belakang benda ni. Tuan-tuan boleh test dekat live tuan-tuan dan perempuan. Okay, dan kemudian pada bahagian follow. Okay, follow pun sama je. Tuan-tuan boleh setkan dia punya perkataan ni, macam nak sambut orang yang follow tu. Like milestone pun sama, tuan-tuan boleh setting macam mana nak test, nak ni dia ni mailing like. Dan kemudian untuk gift pun sama, ada orang bagi gift tuan-tuan. Macam untuk gift ni saya letak special sebab saya letak contoh kat sini pun sama sebenarnya. Kita boleh setkan dia sebagai full screen. Bila full screen dia akan jadi macam ni. Kalau bukan full screen, dia akan jadi macam saya tunjuk tadi lah, macam ni. Okay, sama juga macam untuk gift, saya letak special sikit supaya orang tahu yang dia bagi gift. Bila ada orang bagi gift je, auto terus naik ni. Terima kasih Sarah bagi gift. Contoh saya tak bagi gift, tekan je test. So auto naik benda ni terus. Okay, so orang yang bagi gift akan rasa dia hargai lah. Ini kelebihan lah kalau kita nak menghargai orang-orang itu. Okay, so like milestone ni apa pula? Okay, like milestone ni special sikit. Kita contoh kan, biasanya live host dia akan bagi tahu tap like screen, tekan screen untuk dapat harga special. Okay, so macam mana kita nak detect, macam mana kita nak bagi galakan untuk nampak penuh dah. Jadi user akan lebih eager untuk tekan kan. So apa kita punya ni, kita letaklah kat sini current like berapa, target berapa. So current like tak perlu pun, dia akan detect terus berapa yang dah like, dan dia akan masukkan lah. So kita just masukkan target kita, dan kita bagi reward apa yang kita dapat, user tu dapat bila dapat reach target kita, target like kita tu. Okay, so itu adalah benda yang special lah dekat sini. Okay, so dekat like milestone ni, kita boleh juga buat full screen tapi tak kemas lah. So kita boleh offkan full screen, kita biarkan macam ni je. So yang adalah fungsi untuk events. Dan fungsi untuk marketing pula. Okay, fungsi untuk marketing, satu, kita ada running text. Running text ni kita boleh letak teks yang panjang. Dan kalau tuan-tuan tengok kat atas ni, hai, selamat datang ke live saya, bla bla bla. So ini adalah running text kita lah. So speed dia kita dah tentukan nak 18 second. Tuan-tuan boleh je adjust naikkan ke, ni perlahan naik laju. Okay, speed dia, ni speed kalau makin naik makin laju. Kalau contoh 1, laju 1 second, contoh 5 second. Okay, ni laju sikit. Okay, so tuan-tuan boleh pilih lah, boleh setkan kat sini. Cumanya saya sarankan dekat sini pun kita tulis ini ialah AI live host. Kita kena declare. Kalau tak, TikTok akan detect ni sebagai pre-recorded lah. Okay, so seterusnya adalah untuk flash sale. Okay, ni fungsi flash sale. Fungsi flash sale ni untuk apa? Ni yang atas ni. Okay, contoh kita nak boleh letak ikon flash sale apa-apa. Letak apa-apa ikon, contoh saya letak inilah. Okay, so ikon tak akan naik ke atas ni lah. Okay, ni ikon dia. Ikon kita punya flash sale. Contoh, kalau tak nak letak boleh dia remove, tak salah. Okay, dan fungsi flash sale ni untuk apa? Untuk kita boleh setkan bila kita nak live. Tuan-tuan boleh edit masa live tengah berjalan pun. Tuan-tuan boleh terus edit je kat sini. Okay, contoh tuan-tuan nak flash sale dalam masa 10 minit. 10 minit tu ada flash sale. Jadi tuan-tuan tekan start je. Okay, then dia akan countdown kita punya flash sale. Okay, dan kemudian kita ada juga fungsi stock alert. Stock alert ni yang ni stok tinggal 10. So stock alert ni sebenarnya dia lebih pada fungsi untuk
scarcity punya promotion. Kita nak galakkan orang cepat membeli, cepat close lah sebenarnya. Okay, contoh 10, ketika 5, kalau 5 nanti dia punya background, dia punya button ni dia akan bertukar kepada warna merah kalau bila dah critical. Okay, so stock alert icon pun kita boleh letak icon kat atas ni supaya letak loceng ke apa, boleh letak lah kat atas. Okay, QR ni adalah sebenarnya kita boleh letak gambar, bukan QR saja, kita boleh letak gambar kat sini. Okay, so pilihlah gambar kau nak letak dan sebagainya, letak je gambar apa-apa. Okay, sebenarnya QR tak boleh letak gambar dalam live. Kalau kita ada back kuning, jangan letak QR, tak boleh, TikTok detect. Kalau kita buat live untuk apa tu panggil, bundle pun tak boleh sebenarnya QR ni. Okay, so ni sebenarnya letak je gambar, bukannya QR letak gambar. Okay, so itu untuk fungsi-fungsi marketing. Okay, untuk audio pula, contoh ada background music, kita nak on kan, boleh lah tambah music, nak dengar lagu dan sebagainya, lagu yang dibenarkan TikTok lah, jangan lagu yang nanti play kena violation kan. So letaklah lagu-lagu AI ke apa ke kat belakang tu, slow sikit-sikit, so dia akan jadi nampak live tu menarik lah, tak nampak live tu kosong je. So boleh masukkan lagu kat sini, audio kat sini. Okay, streaming ni coming soon, nanti saya tunjukkan. Dan untuk dashboard pula kita akan tunjukkan lah trigger, berapa kali main frame, event sebagainya, berapa dah yang kita dah set up kat sini lah. Okay, so daripada sini okay, contoh kita dah set up, so benda ni akan saya play je selagi dia ada. Kalau tuan-tuan nak terus masukkan, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan kat TikTok Live Studio. Okay, so untuk video kali ni itu saja. Saya tak nak pergi ke lebih panjang, nanti tuan-tuan akan rasa pening. Okay, so untuk video ni kita dah cover sampai nombor 4, design your live studio scene, then automate reaction and host lines. Okay, nombor 5 bukan kita dah. Install the app pun saya rasa dia tak renyah pun, tak susah pun, sebab tuan-tuan boleh pergi pada bahagian download apps. Sebenarnya kita ada tutorial dah dekat situ, kat sini, kat website. Okay, kat tutorial. Okay, dia kita dah sampai nombor 5. Okay, install the app. Install app, pergi download apps. Okay, kat sini dia ada tunjukkan lah. Kalau main OS special sikit. Selepas dah download, tuan-tuan kena runkan ini, buka terminal dan runkan ini. Sebab dia ada, kita tak ada signage key tu daripada ni. Tuan-tuan run je, nanti bila tuan-tuan buka apps tu, nanti dia akan terus naik je. Okay, ini untuk main OS punya ni lah. Dan seterusnya, okay, untuk install the app pun dah. Create live session. Okay, untuk create live session nanti saya akan tunjukkan lagi lah. Oh, sini saya tertinggal satu benda lagi, Live Studio. Okay, tadi saya tunjukkan tadi dekat tuan-tuan dan perempuan, pre-recorded. Dan kalau tuan-tuan ada pre-recorded yang live tunjuk muka, tuan-tuan masukkanlah pre-recorded yang tunjuk muka, masukkan je video kat sini. Okay, contohnya tuan-tuan nak guna avatar live. Okay, avatar live, tuan-tuan nak generate sendiri video. Cuma video tu tuan-tuan tak nak video tu bercakap pula. Dalam video tu dia just loop je. Okay, macam ni kan. Saya punya ni. Sekejap, mana tadi? Kat sini. Okay, contoh dia tengah bercakap. Okay, ni contoh. Okay, ni contoh video saya lah sebenarnya. Okay, ni video AI. Korang perasan tak? Sekarang ni susah sangat nak cari acar buah yang betul-betul rasa original macam zaman dulu-dulu. Banyak yang manis gula semata-mata atau buahnya jadi keras sampai sakit gigi nak mengunyah. Okay, so ini contoh contoh macam mana saya generate video ni. Video ni sebenarnya 3 minit. Jadi kalau ikutkan view, dia boleh generate sampai video 15 second. Kalau 15 second tak ada masalah, kita just looping je lah. Sebab video ni pun nanti kita nak looping, make sure first frame dengan last frame dia sama, so tak nampak lah video tu looping nanti. Okay, macam mana kita nak gunakan benda ni sebagai kita punya audio video kita. Okay, so saya letak kat Mirai lah, Mirai. Okay, then dekat Mirai ni saya just upload je video. Sebelum kita upload video, kita kena buat dulu video tu. Okay, macam mana nak buat video tu? First, contoh saya dekat tadi saya ada ni. Tak malah ni saya punya klien punya. Sekejap. Flow.
Okay, pergi dekat flow. Saya login sini. Okay, untuk gambar, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan generate gambar terus dekat ChatGPT. Sebab apa? Sebab ChatGPT punya gambar sangat real. Okay, cumanya saya punya suggestion adalah tuan-tuan dan puan-puan jangan guna gambar yang kita bagi tahu ChatGPT suruh dia generate. Kita bagi dia image untuk dia belajar, untuk dia copy image tersebut. Contohnya saya pergi stop free photo images Malay woman contohlah Pixabay banyak yang free. Okay, contoh gambar mana daring sangat ni. Okay, dapat ni contohlah kita ambil gambar ni kan sebagai kita punya image. So dekat ChatGPT kita paste, jadikan image ini 9:16. Buang apa nama benda tu saya ingat lah tulisan lah, dan chop tersebut. Okay, so kita minta ChatGPT buatkan image yang baru. Okay, sebab daripada image ni nanti kita nak jadikan dia sebagai video. Okay, so kita biarkan dulu beberapa minit. So tuan-tuan kena bertahan sikit lah dengan saya. Dia tak boleh buang lah watermark tu. Teruskan buat image tanpa buat watermark. Okay, sebaiknya tuan-tuan dan perempuan adalah tuan-tuan dan perempuan punya model ke apa. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh generate lah dekat ChatGPT. Cuma saya tak sarankan sebab kita nak dapatkan image tu image yang sangat real. Itu yang kita pentingkan. Bila dia dah masuk sebagai video AI nanti dia akan rendahkan lagi. Kalau image tu AI, jadi bila video AI tu dia akan jadi lebih pelik lah nanti. Okay, so kita biarkan je beberapa minit sementara tu. So nanti video kita akan buat dekat sini lah. Okay, so saya biarkan dulu. Saya tunjukkan yang memang dah siap. Okay, contoh saya dah ada gambar. So pergi ke flow. Contoh kita nak buat video OmniFlash 10 second. Okay, so make sure start frame kita guna ingredient frames. Kita guna frame, start frame dia. Make sure kita upload media, kita letak gambar yang sama. Okay, nanti saya tunjukkan kenapa kita nak kena letak gambar yang sama. Okay, ini contoh gambar live host saya memang dah siap. Okay, so ini live host saya. Melainkan tuan-tuan dan puan nak buat video, contoh saya ambil tadi 10 saat. Contoh saya nak video looping dia saya nak letakkan selama 20 saat. Pun boleh, tak ada masalah. Saya tunjukkan. So saya ambil video ni sebagai first frame dan last frame. Ni contoh. Tak support. Contoh saya upload lagi. Saya upload yang okay. Tak apa. Saya padam dulu. Saya letak yang ini sebagai dia punya first frame. Dan kemudian di atas meja. Tak boleh Oh, bukan. OmniFlash dia tak support. Kena guna yang light ataupun fast. Okay, so first frame dengan last frame saya nak letak orang yang sama. Minta maaf, saya baru perasan tadi. So jadi orang yang sama supaya nanti video 8 saat dia akan jadi
first frame dia sampailah hujung, yang hujung sama. Jadi bila kita looping, maksudnya kita ulang balik, dia berpusing balik video yang sama. Jadi tak nampak lah ada perbezaan. Contoh, tuan-tuan nak set up, kalau yang ni, kalau video ni dia dalam 8 saat like ni. Contoh tuan-tuan nak contoh sekarang dia tangan sekarang atas meja, pegang produk atas meja, dan kemudian yang second tuan-tuan nak dia angkat ini. Mana tadi? Image angkat. Okay, ini ini. Alamak, dapat lah. Contoh saya letak je lah, yang letak tangan atas meja. So tadi ada produk, tiba-tiba tak ada produk kan. Saya generate satu video. Buat video follow path first frame ke last frame dan jadikan natural. Okay. So ini contoh lah, saya letak simple prompt je supaya kita ada satu video yang daripada first ke second tu dia video yang sama. So kita akan dapat video yang macam ini. Jadi video 8 saat tadi. Okay, ini contoh. So inilah contoh video lah. Bila kita makan nasi dengan lauk ayam goreng atau daging, Bukan, ni 3 minit ni. Ini. So ini 8 saat. Dia angkat dan dia turunkan dan dia kembalikan tangan dia macam biasa. Okay. So nanti bila kita looping dia, kita pusingkan dia balik, dia akan jadi orang yang sama lah. Dia akan jadi nampak smooth. So saya copy yang ni sebab saya nak gunakan ini. Saya tak nak tunggu saya punya ni siap. Ni 100% baru. Ini punya adalah yang tadi avatar. Okay. So kita boleh paste. Okay, so saya akan gunakan ini dalam saya punya AI level saya. So saya masukkan video yang memang dah ada, avatar. Ini open. Okay, so ini saya setkan dia selama 1 jam. Contoh tuan-tuan nak jam berikutnya dia pakai baju warna lain. Jadi tuan-tuan boleh generate lagi lah video, bagi tahu OmniFlow tu untuk tukar baju dia dan sebagainya. So inilah apa yang akan naik dekat saya punya live host lah. Apa yang user akan nampak nanti. Contoh saya letak je lah video apa, contoh macam ni. Okay. So ini contoh. Kalau kita gunakan daripada avatar tu kita generate je guna AI. Saya sarankan image menggunakan ChatGPT, video menggunakan Veo 3.1. Okay. So inilah contoh video yang kita boleh hasilkan. Contoh kalau tuan-tuan nak panjangkan, dia angkat, dia turunkan, tiba-tiba dia nak betulkan tudung. So tuan-tuan boleh adjust sikit lah. Saya tunjukkan sikit dia punya trick dia. Okay. Daripada first frame ke frame kedua ni, contoh daripada tangan atas meja ke tangan tangan atas meja ke tangan betulkan tudung. So yang belakang ni betulkan tudung. So next video tangan betulkan tudung ke tangan letak atas meja balik. So itu cara kita nak bagi dia looping yang okey lah. Okay. So ini yang memang dah kemas dah cantik. Okay. Saya contoh dia. Dah nampak smooth. Turunkan. Okay. Cumanya kalau kita guna cara ni, avatar yang sekarang ni, okay, avatar pun ada 2 cara. Macam yang sekarang ni, kita akan nampak yang kita punya video kita nampak macam mulut dia tak ikut apa yang audio bercakap dia. Sebab ini adalah video dia bercakap benda lain. Tapi kita guna Voice Studio Audio. Audio kita guna daripada sini, Voice Studio Audio Promotion yang saya tunjukkan tadi lah. Okay. So dia akan jadi nampak pelik mulut lain, apa yang dia bercakap lain. So apa kita boleh buat? Satu, caranya adalah semasa kita generate gambar, tak dapat pula nak generate gambar kat sini. Semasa kita generate gambar, ini contoh ni, ini gambar kita ni. Contoh masa generate gambar, kita bagi tahu dekat kita generate kat sini juga kan, image. Kita bagi tahu kat dia
buatkan model ini pakai face mask supaya tak nampak lah mulut dia bercakap. So sebab tu kita nak dia pakai face mask. Ataupun kalau tengok saya punya user ada juga yang letakkan mikrofon besar, mikrofon dekat depan mulut macam mikrofon podcast tu. So tuan-tuan boleh play around lah supaya mulut dia tak nampak pun, tapi pergerakan dia still ada. So inilah satu cara untuk kita elakkan orang yang tengok live kita dia rasa pelik, rasa janggal dengan live kita. Tapi dengan cara ni, satu lagi cara pakai purdah ataupun cara kita pakai macam-macam lah kita boleh buat kan. So ini contoh kan, dia pakai face mask. So okey je lah, tak ada masalah. So dia bercakap, bila kita buat video pun dia still pakai face mask. Okay, so ni contoh kalau sekarang ni dia nampak mulut dia bercakap benda lain, tapi audio dia kita dah set audio dia benda lain. Okay, ini satu cara. Satu lagi cara adalah kita guna audio from video tapi daripada video ni juga, video AI. Tapi make sure lah kita buat video AI yang panjang, contohnya 5 ke 10 minit. Untuk dia ideal, audio promotion tu kita tak gunalah audio promotion daripada Voice Studio. Kita guna audio promotion tu daripada video tu sendiri yang bercakap. Sama macam pre-record lah. Okay. Then daripada situ kita boleh jadikan, clonekan voice dia untuk jawab soalan. Okay. So untuk sekarang saya akan gunakan Voice Studio Audio yang mana saya dah setkan dah dekat Mirai tadi tu. Okay. So bila dia menjawab soalan pun dia akan menjawab soalan guna audio yang sama. Okay. So saya punya dah siap. Saya punya yang untuk saya dah tunjukkan untuk avatar live, create avatar guna AI, buat video pun loop guna AI. Saya dah tunjukkan kenapa kita loop dia, macam mana nak buat video loop tadi tu. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Sama juga kalau faceless live AI ni, cumanya kita buat audio video, contoh kita tunjukkan produk ni tapi tak tunjuk muka orang. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi tuan-tuan boleh lah play around buat video tapi gunakan bila buat video tu make sure guna frame. First frame dengan last frame make sure sama. Supaya bila dia looping tak nampak lah ada perbezaan bila dia looping. Macam saya buat ni kan, video ni tengah looping tapi tuan-tuan tak perasan pun dia tengah looping. Sebab apa? Sebab dia punya first frame dengan last frame dia sama. Okay. Itu saja untuk tutorial kali ini. Okay. Saya tunjukkan balik apa yang kita dah cover untuk tutorial ni. Okay, install app dah, create a live session pun saya dah tunjukkan. Create live session belum. Okay, nanti saya akan tunjukkan live session macam mana kita nak create. Create live session dengan attach background ni patut dua benda yang sama, review and improve. Okay, nanti kita akan pergi pada session history dengan analytics. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Tuan-tuan dah tengok dah beberapa jenis AI yang ada dekat AI level saya ni, dan macam mana kita nak play around supaya lip sync ni tak nampak sangat dan sebagainya. Okay, nanti saya akan terangkan juga kenapa saya ada je sistem untuk lip sync tapi harga dia sangat mahal. Kenapa kita tak gunakan lip sync lah, sebab kita nak make sure bila kita guna AI ni sebenarnya kita nak jimat. Jadi penjimatan kita tu perlu sangat signifikan lah berbandingkan kita guna live host sebenar. Okay, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih.